Selamat datang channel Ahmad Rifki. So hari ni kita akan main game Roblox Banana Eat. So hari ni aku dah lama dah tak main game Roblox. Sebab apa? Saya tak tahu saya buat apa. So hari ni kita nak main Banana Eat. Sebab apa? Description berkata kita kena larikan diri pada pisang, guys. Sebab apa? Pisangnya adalah gergasi. Dia adalah jahat. Saya tak tahu pisangnya apa. Tak apa, kita try main. Jom kita main. Okay, sekarang mainan dah mula. So kita nak pilih apa dulu? Random lah. Kita pilih random lah weh. Sebab apa aku tak tahu nak pilih yang mana, guys. Yang ni aku dah jarang. Ni aku dah jarang main. Dah pilih ni. So kita nak pilih apa? Escape ke apa? Escape one banana saja. Kita nak pilih satu pisang. Tak nak dua pisang. Kalau dua pisang, hai, memang sangat impossible ni. Okay, get ready. Let's go. Jom kita pergi Banana Eat. Okay, so kita kena menyuruh daripada pisang. Kemudian nyuruhkan. Okay, ingat kalau signal merah macam ni tanda pisang akan datang. So ada duit, kita kutip ambil dulu, guys. Duit ni penting, guys. Mana is here? Mana ada, guys. So apa objektif kita kena main puzzle. So signal merah menunjukkan pisang dekat ni. Aduh, woi, baru main dah kena jumpa pisang, guys. Kita mendekat. Wih. Pisang ni mendekat, guys. Woi, alamak. Aduh. Exit 2 minit je. Alamak, pisang. Aduh, aku baru main dah hilang satu nyawa, guys. Main nyorok, guys. Pisang asyik kerja aku je. Menyorok. Aduh, aku hilang satu nyawa je. Pisang yang di situ, guys. Ikut puzzle ni. Aku dah tak main puzzle ni. Alamak, pisang yang dekat, guys. Alah, pisang tu nampak aku. Cepat dulu. Cepat. Bila sini merah ni asyik ada kat saya je. Alah, aku baru nak main ni semua. Ni semua pisang ni pasal. Aduh. Okay, exit door akan buka 2 minit. Alah, hai. Pisang bukan senang nak main gini, guys. Pisang tu memang. Pisang ni dia henti. Dia lagi tak henti. Lepas tu kita ada ni. Cahaya pisang. Aku tak ada nyawa. Bagilah aku nyawa. Tak ada puzzle. Okay, pintu exit akan keluar, guys. Lepas tu kita akan keluar dari sini, guys. So pisang tu hilang kah? Apa signal tu? Mana nampak? Oh, okay, pintu exit. Okay, cepat. Aku orang pertama keluar dulu, guys. Let's go. Hey. Okay, weh, aku baru main dah hilang satu nyawa, guys. Aduh, mati saya. Takut saya. Yes. Yeah, aku survive. Level up. Yeah, level 2 kita, weh. Weh, power lah aku. Okay, pitch is over. Okay, permainan dah tamat. So, jom kita tengok siapa. Aku survive. Yeah, aku survive. Kecuali seorang yang dah mati. Ada seorang yang dah mati, Lepas, okay, kita boleh tukar skin dekat sini. Tapi dengan syarat aku kena beli dulu. Aku kena beli pakai duit. So aku nak beli pisang ni. Wah, pisang ni macam free je. Tak mau lah. Berani saya. Sabar. Ini perlukan kod. Ini pun harus bayar. Ini boleh dibuat. Okay, sekarang kita pergi map sekarang. Kita beli map kat mana, Baik, kita beli ni je lah. Ramai yang pilih ni, guys. Banana pop Pelor. So macam biasa one guys. One yang paling senang, guys. Apa tadi aku mau main ni hilang satu nyawa. So aku kena berhati-hati. So semua orang pilih escape lah. Okay, get ready. Okay, let's go. Jom kita get ready. Banana Eat. Banana nak makan kita, guys.
Okay, so apa kita nak buat lah? Ada kek. Aku tak boleh ambil keknya. Lah, mereka pegang. Astagfirullah. Mereka kena pegang. Astagfirullah. TV banana apa di sini? Banana is here. Banana datang. Okay, ambil kek. Nak letak mana? Sabar, okay. Alamak, si ni memang mendekat. Aku tahu sebenarnya. Itu banana guys. Okay, ada puzzle. Aduh. Oh, banana di sini. Weh, dia nampak aku pula. Aku kena makan lagi. Weh, aku tak nak mati lagi. Aku tak akan mati guys. Challenge aku tak akan mati guys. So mana takiknya? Wah, mana mendekat guys. Weh, di situ. Mana takiknya? Sebab aku tak nampak kek ni nak letak mana ni guys. Aku rasa buat hati sejuk. Hati seram lah. Aku seram weh. Zat. Wow, aduh. Wow, itu pisang. Itu pisang guys. Oh. Hati-hati. Pisang yang tak guna tu. Memang. Ni puzzle ni mana weh. Sebab aku rasa kat ujung tu kot. Kat belah ujung tu. Hati tu. Alamak. Oh, pisang ni siapa weh. Pisang di situ. Mereka di situ. Aku kena lagi. Laju. Aku takkan hilang satu nyawa. Aku tak nak satu nyawa lagi. Aku tak mati guys. Okay. So kita jaga 1.5 minit lagi guys. Okay, jangan makan pisang tu. Pisang tu nanti pisang tu nampak kita. Tu pisang ni. Ya. Aduh, ni gelap. Keluar. Aduh. Kena langgar pula kulit pisang tu. Aku tak tahu kulit pisang tu kat depan. Buang aja pisang tu. Pisang tu buang aja. Okay, 10 minit lagi. Aku nak keluar lagi. Aku tak nak mati, jom. Sini mereka mendekat tu. Nyawa je ni mah. Aduh. Kena lagi. Tidak. Aduh. Kulit pisang tu. Guna weh. Tak guna kulit pisang tu. Tapi tak apa, kita tetap dapat badge. Kita tetap dapat badge. Aduh. Mati pula. Ini semua kulit pisang. Aku geram pisang tu. Oh, kau ah. Siapa yang jadi pisang tu sebenarnya? Aduh, aku geram guys. Game ni buat aku geram Aku baru main. Ni first time aku mati dalam game Aduh. Aku patutnya tak nak mati. Ni tidak, aku mati juga. Patutnya aku tak payah dekat-dekat dengan pisang tu. Pisang tu memang kurang hajar dengan saya. Sabar. Okay, sekarang jom kita pilih map. Okay, map kita nak pergi mana pula? Okay, kita nak pilih ni kah? Random lah. Aduh, tu guys. Ini lagi Aduh, ini yang beri aku suka Okay, macam biasa one banana lah weh. Janganlah dua susah Kalau pilih dua memang itulah. Okay, 1v1 So get ready. Banana eat dah bila permainan dah mula je terus ada banana eat. Okay, so ini kita nak main round last ni nanti. Okay, so apa kita nak buat? Kita main puzzle lagi. Ni ada puzzle. Tak boleh. Hati-hati. Banana is here. Alamak, banana dah datang guys. Apa banana ada. Okay, alamak sini. Sabar. Sini merah lagi. Alamak.
Alamak guys. Okay guys, aku rasa aku tak boleh menamatkan permainan ni. Aku rasa tak buah hati tu main game. So kita sampai saja untuk video kita kali ni. So sebelum aku menamatkan video ni, jangan lupa korang like dan subscribe dan jangan lupa tekan loceng. So kita akan jumpa video akan datang. Bye bye semua.